A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama dan selama-lamanya marilah kita memanjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya alhamdulillah kita sekali lagi diberikan keizinan untuk hadir bersama-sama bagi menunaikan solat fardu subuh secara berjemaah. Seterusnya mengikuti kuliah berkaitan dengan pengurusan harta Islam, faraid, hibah dan wasiat. Suka saya kongsikan dalam kuliah sekiranya ada peluang kita mempelajari ilmu faraid ini, ambillah kesempatan tersebut dengan sebaiknya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah ia kepada orang lain kerana ia sebahagian daripada ilmu dan ia adalah ilmu yang dilupakan, ilmu yang pertama yang dicabut daripada umatku. Jadi kita tidak mahu tergolong dalam mereka yang melupakan ilmu faraid ini. InsyaAllah kita istiqomah dalam mempelajarinya. Jadi pada hari ini kita akan sambung terkait dengan rukun pusaka. Jadi seperti sedia maklum, rukun pusaka ni terbahagi kepada 3. Yang pertama, mesti berlaku kematian. Jadi kalau tak berlaku kematian, kita tak bincang perkara pusaka. Yang kedua, mesti mempunyai waris. Siapa waris-waris si mati, waris-waris yang layak mewarisi harta pusaka. Sebab waris ni banyak waris. Cuma dalam kalangan waris yang ramai itu, siapa yang diberi keutamaan untuk mendapat harta pusaka si mati. Seterusnya, mempunyai harta atau hak yang ditinggalkan. Jadi kena ada harta lah. Jadi kalau ada kematian, ada waris, harta tak ada, tu kita tak adalah rukun pusaka. Macam mana kita nak bagi pusaka sebab harta tak ada. Jadi elemen, tiga elemen tu mesti ada. Kematian, waris dan mempunyai harta pusaka. Jadi untuk membincangkan terkait dengan kematian, kita dah bincang berkaitan dengan kematian hukmi, kematian yang dihukumkan. Ini adalah untuk orang yang hilang. Jadi menerusi Seksyen 108 Akta Keterangan 1950 membenarkan untuk mendapatkan perintah anggapan kematian sekiranya seseorang itu hilang atau tidak tahu di mana dia berada, usaha pencarian pun dah dilakukan dan kehilangannya telah melebihi 7 tahun. Jadi menerusi akta inilah, selepas 7 tahun baru boleh buat anggapan kematian. Tapi dengan syarat mesti disokong oleh bukti. Bukti maksudnya kena buat report polis lah. Daripada situ baru boleh dibuktikan berapa lama orang ni hilang. Jadi selepas 7 tahun daripada tu barulah boleh mohon perintah anggapan kematian untuk menghukumkan orang tersebut telah mati. Jadi baru boleh urus pusaka, ataupun barulah boleh pasangan tersebut untuk berkahwin. Kalau pasangan yang ditinggalkan itu wanita, barulah boleh mohon berkahwin selepas suami yang hilang tersebut dianggap mati menerusi perintah anggapan kematian. Dan juga untuk kalau yang kematian ni untuk, kalau perkahwinan mesti dapatkan anggapan kematian daripada mahkamah syariah. Dia ada beza lah. Untuk harta pusaka mahkamah sivil, untuk perkahwinan mahkamah syariah. Jadi boleh dapatkan perintah anggapan kematian tersebut.
Kalau di mahkamah syariah untuk kahwin ni menunggu selama 4 tahun. Kalau ikutkan daripada buku ni, jadi barulah selepas itu boleh berkahwin. Tapi dengan syarat mestilah buat permohonan tersebut. Kalau orang dah hilang sekalipun selama 10 tahun, kalau tak report, maksudnya tak ada buat anggapan kematian apa semua, rupanya dah boleh lah sebenarnya buat anggapan kematian tapi tak buat. Tak apalah, minimum 7 tahun. Tapi ni dah 10 tahun. Jadi tak payah buat pun tak apa, kita terus bagi pusaka. Tak boleh. Sebab dari segi perundangan mesti dapatkan perintah anggapan kematian tersebut. Untuk anggapan aja kematian. Tapi kalau orang tu muncul balik, anggapan tu dah terbatal lah. Boleh dibatalkan semula untuk tujuan mengembalikan harta tersebut kepada orang yang hilang tersebut. Jadi hilang ni macam-macam lah. Hilang di laut, hilang di gunung, hilang tak muncul-muncul. Adalah kes-kes tertentu yang terkait dengan perkara tersebut. Kalau ada soalan ni, insyaAllah boleh angkat tangan lah, tanya soalan. Kalau ada soalan, insyaAllah saya bantu jawab. Seterusnya, kematian hakiki. Kematian hakiki adalah kematian yang disaksikan oleh keluarga si mati. Sebagai pembuktian, kematian perlu kepada pembuktian permit pengebumian ataupun sijil kematian yang dikeluarkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara. Ini kematian yang biasalah, umum kematian. Jadi bila berlaku kematian, maka dapatkanlah permit pengebumian. Kemudian digunakan untuk mendapatkan sijil kematian yang dikeluarkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara. Dah dapat sijil tu, itu dah dibuktikan ada kematian. Jadi sebab apa? Dokumen-dokumen ni akan diperlukan bagi tujuan mengurus pusaka melalui MyLand, sistem pengurusan pusaka lah. Haram membagikan harta pusaka jika orang tersebut sakit tenat ataupun tidak sedarkan diri walaupun sehingga menyebabkan kematiannya. Jika tiada kematian, maka tiada perbincangan bagi mewarisi harta pusaka orang tersebut. Ni yang disebut ni, kalaulah berlaku kematian, jelas perkara tersebut. Kalau sakit tenat, ICU ni dah lama, setahun dah contoh, kan? Jadi dah lama sangat ni, memang tak bergerak, tak ada nampak respon-respon yang positif, terbaring je dengan alat bantuan sokongan pernafasan. Jadi walaupun dalam keadaan begitu, setahun contoh, 2 tahun contoh, lama. Jadi waris-waris ni tunggu macam mana lah nasib orang tersebut, kan? Ayah ke misalnya, macam mana lah nasib ayah ni, tunggu punya tunggu. Nak kata meninggal tak ada, bukan orang meninggal, cuma macam mana nak pastikan ni. Jadi dalam tunggu-tunggu tersebut, ayah pula banyak duit, kan? Jadi duit pun dah tak berapa ada dah ni, bisnes pun dah tak berapa bagus dah. Ayah hasil-hasil kebunnya makin menjadi pula tu, kan? Makin ramai pula orang beli buah apa sebagainya. Jadi tak apalah, kita ambil je lah bahagian ayah ni. Sebab ayah ni pun tengok-tengok macam tak ada harapan. Contohlah, kan? Ni kes-kes tertentu, bukan orang sini lah, orang sini tak buat lah, kan? Ni kita cerita situasi je. Jadi dengan kan itu, dia mengikut syarat bahawa ayah tu dah terbaring lama. Ni kalau cukup je 2 tahun ni, tak bangun juga, kita bagilah harta-harta ayah ni, kan? Cukup 2 tahun, dia pun ambil harta ayah tersebut, bagi sama-sama mereka, kan? Jadi tak boleh lah. Sebenarnya memang tak boleh ambil harta si mati ni untuk memberikan kepada waris-waris secara pusaka. Tak boleh ambil, kira walaupun kira secara faraid, kan? Tak dibenarkan. Sebab apa? Tidak berlaku kematian yang jelas. Maksudnya belum lagi meninggal dunia, hanya sokongan pernafasan. Walaupun doktor kata 50-50, kan? Selagi tak meninggal, maksudnya selagi mesin tu tak ada jelas lah kat situ, kan? Tak ada, tak bincang berkaitan pusaka. Jadi kalau ada pengambil alihan harta
secara pusaka, maka berdosa perkara tersebut. Ni kalau kisah orang hilang tadi, contoh orang hilang kan. Contohlah orang hilang ni pun mesti dapat perintah anggapan kematian. Cuma kalau tunggu lama sangat tunggu tu, kan, contohlah suami hilang. Jadi isteri pun jumpa, cakap, saya sebenarnya memang saya rindukan suami saya ni. Dah lama sangat hilang ni, dah 3-4 tahun. Ni contoh tak sampai lagi untuk anggapan kematian yang dapat pusaka lah, 7 tahun kan. Jadi dah lama sangat hilang ni, kebetulan pula kebelakangan ni saya bermimpi suami saya ni dah pergi jauh dah. Jadi daripada situ saya dah dapat lah, saya punya naluri hati ni mengatakan dia telah meninggal dunia. Jadi saya nak ambil alih pusaka dia. Tak boleh macam tu kan. Jangan percaya perkara-perkara mimpi lah, tengok lihat kat sini lah, pergi telik sana sini kan. Kalau perkara tersebut memang selagi tidak mendapat anggapan kematian, maka tak bolehlah berlaku pemberian pusaka. Seterusnya, mempunyai waris. Ketika pemilik harta meninggal dunia, mereka meninggalkan waris yang masih hidup dan mempunyai hubungan kerabat dengan untuk mewarisi harta yang ditinggalkan. Ini kita dah sentuh mempunyai waris. Maksudnya kalau kematian jadi dah wujud, seterusnya rukun pusaka kedua mempunyai waris. Jadi sebagai contoh, janin yang dalam kandungan boleh menerima pusaka daripada pemilik harta sekiranya wujud ketika kematian itu berlaku. Ni di sini diberitahu contoh satu keadaan di mana suami meninggal dunia. Jadi suami meninggal dunia dalam keadaan isteri yang ditinggalkan mengandung. Jadi adakah bayi tersebut layak mewarisi harta pusaka ataupun tidak? Ni kadang-kadang berlakulah perkara begini. Jadi apabila suami meninggal dunia, mungkin isteri tak tahu pun dalam tempoh tersebut telah mengandung. Jadi suami pun dah diuruskan dan sebagainya, kemudian baru tahu rupanya mengandung. Jadi buat check up apa semua dan sebagainya, dapat tahulah betul mengandung dan kena tunggu. Biasanya dalam kes begini kita kena tunggu kelahiran bayi tersebut. Sebab apa? Kelahiran bayi tersebut penting untuk menentukan bayi tadi dapat pusaka atau tidak. Dengan syarat bayi tersebut mestilah dilahirkan hidup. Jadi kalau bayi tersebut meninggal dunia, maka bayi tersebut tak dapat harta pusaka. Memanglah bayi itu tak dapat harta pusaka sebab dah meninggal kan. Tapi yang paling penting, bila bayi itu dilahirkan hidup kemudian meninggal, tu beza tu kan. Yang pertama hidup, kalau hidup tu tak ada isu lah, bayi itu akan dapat harta pusaka. Tapi kalau lahir hidup beberapa saat meninggal dunia, jadi doktor pun dah periksa, tengok bayi ni hidup ni tadi ada ciri-ciri hidup, bergerak, mungkin tak menangis lah, bergerak. Jadi dalam beberapa ketika meninggal dunia. Jadi doktor sahkan sebenarnya tadi hidup tapi dah meninggal dunia. Jadi waktu kematian sekian. Maksudnya bukannya lahir dah meninggal dunia dalam perut dan sebagainya. Tak ada. Maksudnya dia hidup seketika dan meninggal, bayi itu layak dapat harta pusaka walaupun dah meninggal. Jadi bahagian bayi itu perlulah diberikan kepada waris bayi tadi. Penting. Sebab dalam contoh tertentu di mana bayi ini ditidakkan hak pusakanya, tak boleh. Sebab kadang-kadang adalah waris-waris yang kata bayi itu pun dah meninggal,
Jadi kenapa nak asingkan bahagian dia? Dia tak dapat pun pusaka. Sebenarnya kita kena asingkan bagi tujuan siapa yang dapat pusaka bayi tu nanti kita kira bahagian lain. Maksudnya bahagian si mati yang pertama, suami tadi, kita kira satu pusaka. Maksudnya bayi tadi layak mendapat pusaka sebab lahir hidup. Kemudian meninggal dunia, barulah bayi punya pusaka tadi yang dapat dimiliki daripada ayah dia tadi, barulah dapat untuk diberikan kepada waris-waris yang berhak bagi bayi tersebut. Tu ada bezalah. Maksudnya walaupun bayi kadang-kala nampak remeh, cuma dalam keadaan tersebut bayi tadi sebenarnya layak mendapat pusaka, dan kadang-kala perkara ini ditidakkan oleh waris-waris terdekat. Jadi tak apa, tolak bayi tersebut, terus waris-waris tadi dapat bahagian pusaka diberikan kepada waris-waris yang lain. Contoh, sebab kadang-kala bayi ni sebenarnya lelaki. Penting, bayi ni lelaki. Sebab si mati ni, suami tadi meninggalkan isteri dan tak ada orang lain lagi dah. Waris utama semua tak ada. Tinggal isteri dan bayi yang dikandung tadi. Jadi dalam keadaan tersebut, sekiranya bayi tadi perempuan ataupun bayi tadi meninggal dunia dalam kandungan, maka adik-beradik si mati layak mendapat waris kepada suami tadi, layak mendapat pusaka lah. Jadi kiraan dia dah jadi lain. Sebab apa? Isteri akan dapat, adik-beradik suami pun akan dapat. Jadi dapat jugalah kan adik-beradik suami, tak ada masalah. Cuma kita nak bincang, bila ada bayi tadi, sekiranya bayi tadi wujud, jadi maka kalau bayi tadi perempuan, adik-beradik suami pun dapatlah, sebab perempuan seorang lah kan. Cuma kalaulah dalam kes tadi anak lelaki, bila anak lelaki tu wujud, lahir, maka adik-beradik suami tak dapat pusaka. Sebabkan wujudnya waris lelaki, iaitu keturunan lelaki ke bawah anak lelaki. Dan kalaulah anak lelaki tu meninggal dunia, jadi bahagian anak lelaki tu akan dibincangkan waris kepada anak lelaki tu. Siapa? Ibu, carilah ibu, ayah dah meninggal dunia, adik-beradik ada tak? Tak ada. Jadi pergi kepada waris-waris yang lain, barulah dapat kepada siapa, bapa saudara ke dan sebagainya lah. Cuma kiraan dia tu berbeza, dia tak sama. Sebab apa? Dikira sebagai bahagian pertama suami punya bahagian kalau tak ada bayi. Jadi adik-beradik dapat juga bahagian. Bahagian yang kedua disebabkan ada waris, jadi bahagian tersebut kiraan dia dah lain, barulah sampai kepada adik-beradik suami atas kapasiti tadi. Bayi tadi bila meninggal mungkin dah tak ada waris lain kepada ibu saja, mungkin akan dapat kepada adik-beradik suami yang lelaki sahaja. Sebab apa? Dia dikira kalau tak ada waris lain, mungkin dalam kes tersebut dapat kepada pakcik lah. Pakcik, bapa saudara. Tapi kalau bapa saudara yang dapat, lelaki sahaja. Adik-beradik kepada bapa. Jadi makcik dapat tak? Makcik tak dapat pusaka. Dia beza. Kalau adik-beradik ayah tu ada lelaki dan perempuan, bayi tadi tak ada, meninggal dunia, adik-beradik lelaki dan perempuan dapat pusaka. Tapi dalam keadaan bayi tadi hidup kemudian meninggal, jadi bahagian bayi tadi, pusaka si mati yang kedua ni dapat kepada bapa saudaranya sahaja. Makcik dapat, makcik tak dapat. Sebab tu dia waris dia dah jadi lain-lain. Makcik tadi dapat sekiranya pusaka ayah yang mula-mula, tapi sebab anak ni dah lahir, jadi makcik dan pakcik tadi tak dapat sebagai waris sisi adik-beradik, sebab anak lelaki lahir, tapi anak lelaki meninggal dunia. Jadi bila uruskan pusaka anak lelaki ni, akan dapat kepada adik-beradik ayah yang lelaki sahaja, sebab dia dah tak ada waris lain. Ini sebenarnya complicated sikit lah. Ni kena lukis sebenarnya ni kan. Baru tahu. Sebab apa? Bila berlaku kematian tu penting. Sebab kita nak tahu siapa yang mewarisi
siapa. Barulah kita jelas, orang ni dapat, orang ni tak dapat. Sebab carta waris untuk ayah lain. Bila anak pula meninggal kemudiannya bayi, carta waris anak tadi lain pula. Sebab ayah dah tak ada. Semua. Jadi carta waris orang walaupun satu keluarga, lain-lain, tak sama. Kan? Bergantung kepada keadaan ketika dia meninggal. Siapa waris yang ditinggalkan. Boleh? Ada soalan? Semua faham, alhamdulillah. Kalau tak faham boleh tanya, kan? InsyaAllah. Seterusnya, dari sudut yang lain, pewaris perlu mengetahui waris yang meninggal dunia terlebih dahulu atau kematian selepas daripada pemilik harta, kerana ia akan memberikan kesan kepada pembahagian pusaka waris yang berhak. Ini yang saya sebut tadilah. Sebab apa? Di sini nak ditentukan siapa yang mewarisi siapa. Sebab dulu ada saya bincang lah, ada orang jumpa saya. Ni selingan lah kan. Saya ni ustaz tahu pasal-pasal hibah ni, ada dengar-dengar juga kan. Cuma yelah, saya rasa saya mungkin tak ada kepentingan kot kalau hibah-hibah ni. Betul tak ustaz? Dia tanya saya pula. Saya pun kata ikutlah, kalau hibah tu dia atas sendiri. Ini berancangan harta kan. Dia kalau kita rasa berkemampuan, berkeperluan, tu paling penting. Jadi barulah kita buat. Tengok macam mana keadaan lah. Saya rasa macam tu tak perlulah saya buat. Sebab apa? Saya ada anak lelaki, kata. Saya kata sebab apa ada anak lelaki ke, apa beza dia? Yelah, kalau ada anak lelaki, maksudnya adik-beradik saya tak dapat pusaka lah ustaz. Kan? Jadi saya tak perlulah buat hibah. Tengok niat hibah pun dah lari dah kat situ. Orang hibah niat kasih sayang. Dia sebab takut adik-beradik dapat pusaka. Jadi sebab ada anak lelaki, tak payah buat hibah. Kan? Rasa macam tu. Sebenarnya tak boleh. Hibah ni kalau kita nak buat, ada anak lelaki pun tak ada masalah kita buat. Buatlah hibah. Kan? Sebab apa? Mungkin kita sebagai pemilik harta ketika hidup kita dah susun. Memang banyak tanah, tapi kita nak susun tanah yang ni untuk anak ni punya. Tanah yang ni untuk anak ni punya. Jadi kita dah susun siap-siap. Terpulang pada kita. Boleh hibah tu dengan niat kasih sayang. Bukan sebab ada anak lelaki tak payah buat hibah. Tak, bukan begitu. Tapi saya sentuh sikit lah. Kalau itu pemikirannya, boleh jadi ya, boleh jadi tidak. Saya kata, macam mana tu ustaz? Okay, contohlah, saya bagi contoh. Ini situasi sebab kita tak tahu sebenarnya siapa yang meninggal dunia dulu. Siapa waris-waris kita. Sekarang kita boleh tahulah, saya ada anak lelaki 2 orang. Tak ada masalah kot. Kan? Jadi, jadikan cerita balik kampung. Hari raya kan, balik kampung dalam perjalanan tu. Kemudian nak jadikan cerita berlaku kemalangan. Ni kita tak rancang lah, ini cerita situasi apa-apa boleh berlaku kan. Jadi bila berlaku kemalangan di mana anak lelaki meninggal dunia, dua-dua dekat tempat kejadian. Ayah meninggal dunia di hospital. Jadi semua meninggal dunia, 3 orang. Tinggal anak perempuan dengan isteri sahaja. Jadi soalnya, harta pusaka suami tadi, siapa dapat? Tu kita nak tengok. Kan? Adakah anak lelaki tadi dapat? Saya dapat ada anak lelaki. Jadi adik-beradik saya tak dapat pusaka. Kalau gitulah cakapnya. Tapi bila meninggal dunia, anak lelaki yang meninggal dunia kat tempat kejadian dulu. Jadi bila dia meninggal dunia kat hospital, ketika itu anak lelaki dah tak ada. Jadi hanya ada anak perempuan dan isteri. Jadi dapat tak kepada adik-beradik dia? Dalam keadaan contohlah dia tak ada anak lelaki, tak ada pula bapa, dah meninggal dunia terlebih dahulu, adik-beradik dapat pusaka. Kan? Bukan sebab ada anak lelaki itu selamat. Tak adalah, maksud saya kita bukan nak menakutkan. Jadi kita niat nak merancang harta ni jelas. Sebab apa? Kasih sayang. Nak buat, buat.
Kan tak nak buat pun tak apa, terpulang pada kita. Cuma jangan sebab saya ada anak lelaki cuma selamat, mana kita tahu siapa pergi dulu kan. Dia tak ada kira selamat atau tak selamat. Cuma istilahnya adalah kalau rasa berkeperluan. Ada orang rasa perlu, sebab pun ada anak lelaki pun tengok pula kes-kes pusaka kat luar tu, anak lelaki dengan anak lelaki pun gaduh. Ada anak lelaki semua ni kan, pun sama juga. Jadi istilah dia merancang harta ni bukanlah disebabkan perkara-perkara yang lain. Kita niat mungkin kita nak bagi kemudahan kepada waris-waris. Tak ada masalah, boleh buat. Kita merancang harta tersebut. Okey. Tuan Haji tanya soalan, kalau anak lelaki tu meninggal dunia dulu, ada cucu lelaki, daripada anak lelaki tersebut, dapat tak pusaka? Kalau ikutkan harta si mati, harta suami tadi, kalau ada anak lelaki daripada anak lelaki, saya sebut macam tu. Sebab cucu lelaki ni saya sebut macam tu. Anak lelaki daripada anak lelaki, cucu lelaki lah tu, kan? Yang itu dapat pusaka. Anak kepada anak lelaki. Tapi kalau cucu lelaki daripada anak perempuan tak dapat pusaka. Dia beza kan. Sebab tu nak tahu waris, yang akan mendapat pusaka hanya keturunan lelaki ke bawah sahaja, sebagai waris asabah. Jadi kalau cucu lelaki daripada anak perempuan, cucu dapat tak? Tak dapat. Sebab diselangi dengan keturunan perempuan. Kemudian keturunan lelaki ke bawahnya tak dapat, sebab putus dia punya nasab untuk mendapat pusaka. Tapi kalau anak lelaki yang meninggal dunia tu, ada anak lelaki dia dapat. Anak lelaki dia akan dapat harta pusaka, dikira sebagai cucu. Kalau anak perempuan dapat tak? Anak perempuan bergantung. Kalau cucu perempuan tu maksudnya anak perempuan daripada anak lelaki. Kalau ada anak si mati tu anak perempuan lebih daripada seorang, cucu perempuan daripada anak lelaki terhijab, tak boleh dapat. Sebabkan bahagian perempuan ni maksimum anak perempuan 2/3. Kalau seorang anak perempuan dia dapat separuh je, 1/2. Cucu tadi boleh dapat 1/6. Cucu perempuan daripada anak lelaki, sebab mencukupkan bahagian 2/3. Sebabkan kita ikut dalam Quran lah, surah An-Nisa disebutkan bahagian anak-anak perempuan ini 2/3 jika lebih daripada seorang. Tapi kalau anak perempuan tu dah ada 2 orang, cukup kota 2/3, cucu perempuan tak dapat pusaka. Melainkan kalau cucu perempuan ada, cucu lelaki ada, tu lain lah. Sebab cucu perempuan ni akan dapat atas kapasiti bersama cucu lelaki sebagai waris asabah. Sebab tu orang kata kalau ada keturunan lelaki ni, dia akan menghabiskan harta secara baki. Waris-waris fardu dapat dulu, kemudiannya barulah cucu lelaki bersama cucu perempuan kalau ada. Kalau cucu perempuan tak ada, tak apa, cucu lelaki tetap dapat sebagai waris asabah, sebagai keturunan lelaki, menggantikan bahagian anak lelaki tadi. Itu bezalah. Tapi kalau cucu lelaki tak ada, cucu perempuan je ada, tak dapat secara automatik, bergantung kepada anak perempuan si mati ada berapa orang. Kalau ada 2 orang, cucu perempuan tadi tak dapat pusaka, terhijab, akan pergi kepada adik-beradik si mati. Boleh. Ada soalan? Okey. Soalan Tuan Haji tanya, anak lelaki tadi kita bincang 2 orang dah meninggal dunia. Jadi si mati ni ada seorang dia anak lelaki. Seorang anak lelaki ni contoh tak ikut lah. Kan dia ada perperasaan nak balik kampung, ayah kata tak apalah, saya ada periksa. Jadi anak lelaki yang lain je balik, dia tak balik. Kan? Jadi 2 meninggal tu, ada meninggalkan cucu lelaki. Jadi adakah dia mendapat pusaka?
Dalam keadaan di mana ada lagi seorang anak lelaki yang tinggal dekat rumah, tak ikut tadi. Dalam keadaan begitu, cucu lelaki daripada anak lelaki yang meninggal dunia terlebih dahulu tadi tidak mendapat pusaka disebabkan dihijab oleh anak lelaki si mati yang masih ada. Dia ikut peringkat dulu. Siapa hubungannya yang paling rapat dengan si mati? Ada anak lelaki, anak perempuan. Utamakan anak lelaki, anak perempuan dulu. Walaupun ada anak lelaki terdahulu meninggal, ada cucunya tak dapat. Sebab anak lelaki ni ada menghijab semua keturunan lelaki ke bawah. Dia tak dapat pusaka lah. Melainkan di Selangor, kalau nak dapatkan juga, boleh mohon untuk buat wasiat wajibah. Itu kita sentuh kemudian lah. Tapi permohonan di mahkamah syariah. Dapat tak dapat belum tentu lagi. Atas budi bicara hakim. Hakim nak menentukan bagaimana, siapa waris-waris lain yang ditinggalkan. Tapi kalau kita bincang urusan pusaka, memang cucu tadi tak dapat disebabkan terhijab oleh anak lelaki lain yang masih wujud lagi. Boleh. Kadang-kala berlaku keadaan iaitu waris-waris tidak menyedari atau sengaja menyembunyikan waris dengan memberi keterangan yang salah atas sebab-sebab berikut. Yang pertama, seorang bapa berpesan supaya tidak memberikan bahagian pusaka kepada salah seorang anak yang dianggap derhaka kepada orang tuanya. Ni pun satu lagi. Ayah pesan. Kan ayah pun kata dengan anak bongsu. Kata, kalaulah ayah meninggal nanti, ayah nak kamu yang ambil alih rumah ni. Inilah satu-satunya harta ayah. Dan ayah nak kamu yang duduk. Jadi, abang kamu tu takkan dapat apa-apa harta daripada ayah. Sebabkan dia, ayah dah anggap lama sebagai bukan anak ayah. Dia telah ingkar dengan apa yang ayah pesan, apa yang ayah suruh. Jadi ayah dah anggap anak ini sebagai anak derhaka, tak layak dapat harta ayah. Jadi dengan ini ayah nak nanti ayah meninggal, kamu yang ambil alih. Jangan risau perkara lain. Harta ni siapa punya? Ayah punya. Jadi ayah nak harta ni kamu yang ambil alih. Abang long kamu minta maaf, tak tersenarai sebagai penerima harta ayah. Jadi anak tu pun dengar, teliti jadi dengar. Okey, baik ayah, kalau itulah yang ayah bagi tahu, saya akan pegang kata-kata ayah ni. Jadi nak jadikan cerita, beberapa lama selepas tu ayah pun meninggal. Jadi bila ayah meninggal, kebetulan Alung pun tadi balik rumah. Urus pusaka ayah, jumpa ayah untuk kali yang terakhir sebelum dia kebumikan. Dan apabila selesai semuanya, mulalah bincang sikit pasal harta si mati. Jadi Alung pun cakap lah, sebenarnya Alung ni dah lama tak balik rumah. Yelah Alung tahu kan, atas sebab-sebab tertentu. Kamu pun tahu kan hubungan Alung dengan ayah macam mana. Dia cakap lah dengan adik-beradik tu kan. Jadi inilah masa Alung balik, pun dah lama tak balik kampung ni. Jarang-jarang boleh balik. Ni Alung dah balik ni, alang-alang ni kita pun lama tak jumpa. Kita spend lah masa sikit bersama adik-beradik. Dan bolehlah dalam masa sama kita bincanglah pembahagian harta pusaka ayah. Urusan pusaka ni kena selesaikan dengan cepat. Nanti kalau ada hutang-hutang dan sebagainya, kesian si mati tu ayah. Jadi bagaimana kita nak bincang ni? Rumah ni nanti bagaimana, siapa yang nak ambil alih? Dia pun cakap dekat adik lelaki tadi. Jadi adik lelaki tu kata, sebenarnya abang tak payah nak susah-susah bincang. Rumah ni saya punya. Sebab ayah dia kata dulu, ayah bagi tahu
Kalau ayah meninggal, ini adalah rumah saya. Saya akan ambil alih rumah ni. Jadi abang tak tersenarai pun dalam pewaris ayah. Saya minta maaf banyak-banyak. Jadi dia pun kata begitu. Abang Long pun terkejut. Macam mana ni? Ni saya buat dialog sendirilah ni nak bagi tahu situasi. Kan? Adakah perkara tadi dibolehkan atau tidak? Sebagai kapasiti mempunyai autoriti sebagai pemilik harta, ayah pesan, ini harta ayah. Ayah meninggal, rumah ni ayah nak, kamu ambil alih. Macam bagilah konon kat anak tadi, kan? Jadi bagaimana pandangan dan hukumnya? Boleh tak buat begitu? Ada orang memang dia buat begitu. Anak dia siap-siap terus dah, kan? Pergilah nak buat urusan apa-apa, tanah tu dah siap buat renovate pun ada, buat extend apa semua, dah macam rumah sendiri dibuatnya, kan? Jadi ikutkan hukum, anak yang tadi tidak boleh mengambil alih rumah tersebut tanpa persetujuan abangnya tadi yang dianggap sebagai anak derhaka. Tak boleh. Sebab apa? Abang tadi masih dianggap sebagai waris kepada ayah. Jadi ayah kata sebagai pemilik harta, ni harta ayah ni, ayah nak kamu ambil alih. Macam ayah menentukan siapa yang layak dapat harta pusaka tadi. Dalam istilah hukum faraid, pemilik harta tak boleh tentukan siapa yang akan dapat harta pusaka dia. Tak boleh. Tu sebab dah ditentukan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 11, 12, 176. Jelas. Allah mensyariatkan, mewajibkan kepada siapa-siapa bila dah berlaku kematian, inilah waris-warisnya, inilah bahagian-bahagian pusaka yang diterima waris-waris tersebut. Kita sebagai pemilik harta tidak boleh menentukan siapa kita nak bagi harta pusaka kita. Tak boleh. Tak ada kapasiti itu pun. Bila kita meninggal, harta kita bukan kita punya. Dah ditransfer. Erti kata lain, ditadbir oleh waris-waris faraid kita. Mereka yang berhak buat keputusan, bukan kita. Tak boleh. Jadi kita nak tentukan ini anak ni dapat, anak ni tak dapat pusaka, anak ni bukan anak favourite saya, anak ni kemudian macam-macam lah alasannya. Tak boleh, tak berlaku pun perkara tersebut. Jangan anak yang tadi dengar, anak tadi pun ambil, ayah dah hibah kat saya. Masa bila hibahnya? Sebab tu adakah dia dipanggil sebagai hibah? Tidak. Hibah tak berlaku. Sebab apa? Ayah kata, kalau ayah meninggal, kamu ambil alih lah rumah ni. Bila hasrat mengambil alih tu berlaku? Ketika meninggal dunia. Maksudnya meninggal dulu, baru anak tadi ambil alih. Itu dikira sebagai wasiat kepada waris. Wasiat kepada waris tidak sah sekiranya waris lain tak bersetuju. Dan itu bukan hibah. Sebab apa? Hibah berlaku ketika hidup sahaja. Kalau ayah kata, ayah pun rasa ayah kesorangan dah sekarang, kamu je yang banyak jaga ayah. Jadi ayah ingat, ayah memanglah sekarang ni ayah dah fikir lama pun, ayah memang nak bagi rumah ni kat kamu. Kamu ambillah rumah ni sebagai harta kamu. Ambillah geran tanah ni sebagai khobat dalam mazhab Syafi'i untuk melengkapkan rukun hibah. Jadi bila suruh ambil alih sekarang, ambil juga geran tanah sebagai khobat, anak pun setuju dan sebagainya, ada ijab kabul semua sebagainya, maka rukun hibah dipatuhi. Harta tadi anak tadi punya, walaupun tak tukar nama kat pejabat tanah. Kan hibah dah berlaku. Cuma kalau boleh buatlah dokumen. Kalau tak buat dokumen tu yang payah sikit.
Kan? Jadi maksudnya, tapi kalau tak ada dokumen pun hibah tadi sah tak? Sah. Kalau ayah bagi ketika hidup tu. Tapi kalau ayah pesan je, ayah meninggal nanti, kamulah satu-satunya anak yang ayah nak ambil alih rumah ni. Orang lain ayah tak nak. Contoh, ayah cakap macam tu. Berlaku tak hibah? Jangan confident sangat. Tak berlaku pun. Kan? Waris lain akan dapat juga harta tadi sebab dia dikira sebagai wasiat. Wasiat kepada waris boleh dibatalkan oleh waris yang lain. Dia tak masuklah dalam perkara tu, dia tak jadi hibah. Jadi kalau abang kata tidak, abang nak juga ambil alih. Jadi maksudnya dua-dua waris berkongsilah harta tersebut dengan waris yang lain. Jadi tak masuklah cerita anak derhaka ke, anak yang ini je jaga ayah, anak ni je yang dapat. Sebab ada yang saya sentuh ni sebab memang berlaku di kalangan masyarakat. Orang bincang perkara ni, sebab dia rasa dia yang jaga ayah, dia yang layak duduk rumah ni. Nak pula ayah tadi berpesan-pesan macam tu, dia dianggap ini bukan saya buat-buat cerita ni, ini ayah sendiri yang cakap, keluar sendiri daripada mulut ayah. Mulalah dia nak berdebat-debat kan. Tak kisah keluar mulut ayah pun, cuma perkara itu tak sah. Jadi ayah sebagai pemilik harta, takkanlah ayah tak boleh bagi harta kat saya. Boleh bagi, tapi hibah. Maksudnya bagi ketika hidup tu, tu tak ada masalah. Itu dah tak jadi pusaka dah. Sebab apa? Dah jadi harta orang lain, dah hibah kepada orang lain. Tukar nama tu prosedur teknikal aja. Tapi hibah dah berlaku tak? Dah. Sebab ayah dah bagi ketika hidup. Tu tak ada masalah. Tapi kalau ayah kata ayah meninggal nanti, maksudnya bila bagi tu? Lepas meninggal, bukan sekarang. Jadi lepas saja meninggal, bagi pula kepada waris, wasiat. Jadi maka dengan itu wasiat boleh dibatalkan oleh anak yang dianggap sebagai derhaka tadi. Jadi abang kata, abang pun ada dengar kat ceramah faraid. Jangan kamu pandai nak ambil rumah ni. Ini rumah kita juga. Jadi abang batalkan, tak setuju dengan apa yang ayah cakap. Jadi abang pun layak ambil alih rumah tu sebagai harta pusaka ayah. Layaklah mewarisi. Anak favourite ke tak favourite ke, itu nombor dua. Itu perkara yang lain. Ada soalan? Yang macam tadi si ayah ni pada anak tu kan, berlaku hibah lah. Saya kata anak yang lain tak tahu, pasal anak yang duduk dengan ayah. Okay. Soalan Tuan Haji ni menjurus kepada hibah tadi dah berlaku. Ayah tu memang dah hibah dah. Cuma ayah cakap kepada anak tadi je, sebab anak tadi je yang duduk dekat ayah. Jadi bagaimana proses tadi? Adakah boleh dibuat atau tidak? Sebab waris lain tak tahu. Dalam kes yang tadi, dia akan menjadi sukar. Kalau ikutkan hukum, berlaku perkara-perkara yang saya sebutkan tadi, ikut rukun-rukun hibahnya, jadi maka hibah tadi sah di sisi syarak. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk proses mengambil alih perlu ada proses mengurus pusaka. Jadi kalau ada waris-waris lain tak setuju, tak nak sign sebab tak ada dokumen hibah, jadi bagaimana nak melaksanakan hibah tadi dari segi perundangan akan terbatas disebabkan waris yang tak dapat ni, saya tak dapat harta, saya tak nak sign apa-apa, memang tak dapat lah. Nak jalankan hibah tadi agak sukar. Sebab apa? Perlu persetujuan waris lain, melainkan ada dokumen hibah. Kalau dokumen hibah ada, anak yang duduk rumah tu je yang tahu, sebab dia yang dapat harta hibah, dokumen pun ada, anak lain tak tahu, tu cerita lain. Bawa je dokumen pergi mahkamah syariah, sah dan sebagainya,
mahkamah syariah endorse, tak ada masalah, anak tadi boleh pergi mengurus pusaka. Jadi dengan itu boleh urus kat mahkamah tinggi pun boleh, mahkamah tinggi civil. Untuk urusan pusaka, dapatkan letter of administration, surat kuasa mentadbir, dan barulah boleh buat distribution order. Bagi harta tadi, bawa dokumen hibah untuk disahkan. Sebab mahkamah dia akan tengok je, ini dah sah mahkamah syariah, bidang kuasa hibah bawah mahkamah syariah. Jadi mahkamah sivil akan keluar perintah untuk tanah tadi, anak tadi akan dapat. Walaupun waris-waris lain tak setuju, itu perkara lain lah. Sebab dokumen tadi membantu. Tak ada dokumen, susah. Sebab tu pun kalau ayah betul-betul nak hibah dekat anak, saya nasihatkan buatlah dengan cara yang betul. Cara yang ikhlas sikit. Kan, buatlah betul-betul. Kata hasrat tu dah ada. Jangan hasrat je ada, tapi pelaksanaan dia tak ada. Tu yang susah. Sebab kita rasa anak tadi boleh dapat harta, kita betul sayang dengan dia, nak bagi harta kat dia, tapi oleh kerana tak ada dokumen, dia akan memberi kesukaran kepada penerima untuk mewarisi harta tukar nama disebabkan oleh kegagalan proses dokumen dan ada waris tak bersetuju. Jadi kat situ sukarlah. Nak pula kalau tak ada yang jenis tersebut, memang tak boleh lah. Jadi harta tadi boleh dibatalkan. Tapi hibah tadi sah tak? Sah. Cuma macam mana nak waris, nak tukar nama, tak boleh lah. Sebab dokumen tak ada dan waris lain pun tidak memberi restu. Tapi kalau waris lain tahu ada hibah tapi tak ada dokumen, dia cabar hibah tadi. Dari segi perundangan, hibah tadi mungkin boleh batal sebab tak ada dokumen. Tapi kalau waris tadi tahu memang ada rukun hibah berlaku dan sebagainya, cuma tak ada dokumen, waris tadi cabar, tak boleh lah, berdosa. Sebab harta tu dah jadi harta orang lain. Tapi kalau waris tu cabar juga, tak boleh lah, berdosa lah hukum dia. Cuma dia kata, mana saya tahu sah ke tak? Saya pun cabar pergi mahkamah. Biar mahkamah syariah yang putuskan. Jadi ceritalah, ayah saya bagi hibah begini. Bagaimana ayah cakap? Ayah sebut macam ni. Mahkamah yang akan nilai sama ada hibah berlaku atau tidak, ataupun sebaliknya. Jadi kalau tak berlaku, maka batallah hibah tadi. Kalau berlaku, mahkamah boleh putuskan hibah sah walaupun tak ada dokumen. Kalau hibah tadi sah, mahkamah akan keluar perintah lah, mengatakan hibah tadi sah. Jadi kena ikut perintah mahkamah syariah untuk mahkamah sivil mengeluarkan letter of administration dan distribution order bagi tujuan pengambil alihan tanah tersebut. Boleh tak buka soalan dah bunyi kita punya alam. Jadi saya rasa sampai sini dulu. InsyaAllah pada kuliah akan datang kita akan sambunglah. Kita jumpa tahun depan. Kan? Dah ini tahun, orang kata dah mengakhiri tahun 2025. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa tahun hadapan. Jadi saya sudahi dengan tasbih kifarah dan surat al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.